Assalamualaikum guys. Saya nak bakar. Banyak sangat gas kat sana tu. Buat apa? Nak alihkan daun-daun pokok-pokok. Oh, really? Okey, Assalamualaikum. Hari ini kami ke kebun lagi. Jadi hari ini aktiviti ialah kami nak cuci daun-daun yang berada di sepanjang pinggir sungai ni. Okey. Dan sekejap lagi kita nak cuba menyelusuri apa yang ada dalam sungai kita, flora dan fauna yang ada dalam sungai kita selama ni. Okey guys. Okey, sementara tu Ajmal mencakar daun supaya kawasan ni nampak bersih lah. Jadi kita akan bakar daun-daun ni, memandangkan semut juga banyak. Mungkin next visit kita kena beli racun semut untuk pastikan semut ni tak membiak populasinya dalam kebun ni. Kita cuba buang pokok-pokok yang tak perlu, tinggal pokok-pokok yang kita perlu sahaja. Guys, aircon saya, bilik saya aircon dah rosak. Kita beli aircon higher baru. Okey, nak beli aircon. Beli aircon. Yelah, kita kumpul duit, okey? Okey, sikit lagi. Sikit lagi. Tak lama? Tak lama, penuh lah. Tak lama dah nak cukup. Okey, dalam kebun ni kami jumpa sejenis akar yang dipanggil akar seringkai yang digunakan oleh orang dulu-dulu untuk mengikat barang-barang. Ya, jadi akar ni sangatlah mesra alamnya. Tak perlu pakai tali rafia daripada plastik. So macam mana Mai? Bagi sikit testimoni. Sedap. Sedap. Jadi buah rotan rasa sedap. Manis ke kelat ke? Dia kelat-kelat sikit lah. Ya Allah. Masa makan quinina. Selain tu juga dalam kebun kami ada pokok lemba. Nah, kita tunjuk. Ya, lemba ni buah dia manis. Dia ada rasa gula. Tapi dia dah tu dah. Oh, tapi dia dah tua Betul. Dah makan banyak makan benda dah. Tapi inilah pokok dia. Tinggal. Tak ada dah habis. Apa kerangga? Mana? Tak apa. Kerangga is okay. Okay. Okey. Okey, sekarang ni Abah nak cuci pokok buluh yang hidup melia dan terlalu banyak. Jadi kita lari dululah sebab Abah nak bakar. Kita lari dulu. Sejuk. Airnya sangat sejuk. Okey, pergi bagi minyak kat Abah. Okey, Abah. Lepas bagi minyak kat Abah, lari, okey? Ya. Sini. Tak apa, boleh je. Nanti boleh pergi kat Abah. Kami sebenarnya dah letak satu signboard. Okey. Signboard ni dibuat disebabkan oleh sebelum ni banyak pengunjung-pengunjung yang datang mandi sungai kat sini, dia buang pampers merata-rata. Kami dah cuci. Tapi balik kali ni kami jumpa lagi. Kurang daripada beberapa jengkal je mesej diberikan dekat situ. Tapi sampah dibuang dekat sini. Jadi saya tak tahulah manusia macam mana yang buang sampah macam ni. Dia pandai membaca ke dia tak pandai membaca ke, tak tahu. Tapi pampers anak ada je dia buang. Selepas mereka bawa anak mandi-mandi dekat sini dengan bahagianya, dan mereka buang sampah dalam kebun kami. Walaupun kami dah pasang signboard terang-terangan. Jadi agak menduka citakan perangai dan sikap manusia-manusia ni. Sedangkan kita dah nyatakan jangan buang sampah yang merata-rata tu yang boleh menyebabkan penyakit berbahaya. Tetapi masih lagi buang. Kat mana gagalnya sistem kita tak tahulah. Okey. Ini pokok apa kita panggil ni? Ini adalah pokok buah apa yang masam tu yang kita masak tu? Gelugur. Ya. Ini pokok gelugur.
Tetapi dia masih lagi tak berbuah. Tak tahulah sama ada dia masih muda ataupun dah belum sampai masanya, ataupun dia tak cukup baja. Dia tak tahu. Okey, pucuk pokok ni memang merah-merah, comel. Okey, hari ni Ibu dengan Ajmal nak menelusuri sepanjang sungai yang ada dalam kebun kami ni. Okey, butterfly. Jom. Jadi sungai ni tak terlalu besar, dia kecil sahaja. Tapi sangat cantik. Banyak batu-batu kecil. Ya, ekosistem kat sini pun pelbagai. Ada macam-macam haiwan kecil yang kami jumpa. Ikan, batu. Ikan tu. Laju ni. Ya. Sekejap. Sejuk sebab banyak pokok dekat atas dia. Dan Amai ni haiwan apa, Mai? Banyak yang berlari-lari tu. Tu tengah atas saya. Semut air. Semut air. Ni tak tahu. Ya. Labah air. Ya. Cerita sikit ke depan ada apa? Depan. Okey, serius dekat sini sangat mendamaikan. Okey, boleh nampak sendiri air sungai yang sangat jernih mengalir perlahan. Kalau tuan-puan ada kat sini akan nampaklah ada haiwan-haiwan berlari atas air ni. Tak tahu apa nama dia. Dan ada anak ikan kecil-kecil. Cantik kan? Dekat atas tu kebun kami. Masih lagi kebun kami. Kebun durian kami. Jadi bila kami datang kat sini, kami ambil peluang untuk jalan-jalan. Mai kalau buat pondok kat atas cantik lah. Pondok. Wow. Saya pun first time sampai sejauh ni. Rupanya banyak batu besar. Banyak batu besar dekat dalam ni. Selalunya kami main dekat tepi tu saja. Batu kecil-kecil. Tapi rupanya makin dalam makin banyak batu besar. Cantik sangat. Okey. Ini tak tahu pokok hutan apa. Kita tak tahu ini pokok hutan apa. Ada goyang-goyang tu. Tak tahu ada apa, Mai. Ada goyang-goyang tu. Haiwan tu. Tak. Angin. Tak. Tu. Daun tu joget. Okey. Pokok hutan apa tak tahu. Tapi bunga dia gugur kat bawah. Putih-putih. Cantik lah. Tu pun ada daun joget. Okey. Itu pokok durian kami. Ada putik dan ada buah dia. Dan sini masih lagi tanah kami. Dan masih hutan dan semak. Jadi satu masa nanti insya-Allah kami akan terangkan semula lagi lah. Wow, ada kayu melentang lah, Mai. Ada jambatan. Menarik ni kalau main-main kat sini. Rupanya makin dalam makin cantik. Alhamdulillah. Oh, bila kat atas sana dia dah kurang batu rupanya. Okey. Maknanya dekat sini sahaja setumpuk batu yang banyak. Okey. Ini adalah pokok mengkuang. Mungkin pokok mengkuang orang buat tikar kot. Tak tahulah mengkuang ni sesuai tak buat tikar. Tapi ni pokok mengkuang lah. Daun tebal. Dan ada duri. Nampak duri dia. Mengkuang. Yes, mengkuang. Masa kecil-kecil dulu ikut mak untuk cari mengkuang untuk buat tikar. Kenangan 40 tahun yang lepas. Cuma sedikit regret lah. Bila sungai tepi jalan, orang mudah akses. Manusia ni dia tak pandai menghargai alam. Nampak? Ada yang buang sampah dekat situ. Okay. Jadi Ajmal kata dia nampak macam ular kecil je.
Ular biasalah. Kita datang sini, kita tak berkongsi seorang sahaja. Kita je manusia. Tetapi kita berkongsi dengan makhluk Allah yang lain. Jadi, kita perlu hormati mereka juga. As long as dia tak kacau kita, kita pun tak kacau dia.